Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Hafizi bin Mazmin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka 6 akan menceritakan serba sedikit tentang cerpen ciptaan saya ini. Tema cerpen ini ialah kemaafan mampu mengeratkan hubungan silaturahim kekeluargaan. Watak utama cerpen ini bernama Azim. Dia memiliki seorang adik bernama Azimah dan seorang ayah bernama Jeffrey. Cerpen ini bermula apabila Azim dan Azimah dihalau keluar oleh ayahnya setelah kematian ibunya. Hal ini menyebabkan Azim dan Azimah terpaksa bermalam di masjid pada malam itu. Keesokan harinya, Azim dan Azimah dibantu oleh Imam Hasan dan ketua kampung menyebabkan mereka ditempatkan di rumah anak yatim Seri Makmur. Mereka dibantu oleh Mama Yati yang menjaga mereka dengan penuh keikhlasan dan amat baik kepada mereka. Apabila mereka berjaya, Azim menjadi seorang doktor, manakala Azimah menjadi seorang guru. Setelah bertahun-tahun berlalu, Azim mendapat telefon daripada ayahnya yang membawa kepada ucapan maaf daripada ayahnya. Azim dengan rasa berat hati tetap menerima maaf ayahnya itu kerana dia hanya memiliki seorang ayah. Nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen ini ialah nilai kemaafan. Contohnya, Azim tak memaafkan ayahnya walaupun telah terseksa pada suatu ketika dahulu. Yang kedua, keinsafan. Ayah mereka insaf terhadap perbuatannya yang telah selama ini dilakukan terhadap anak-anaknya. Yang ketiga, berusaha bersungguh-sungguh. Azim dan Azimah berusaha bersungguh-sungguh sehingga mencapai tujuan mereka, iaitu menjadi seorang doktor dan guru. Pengajaran yang terdapat di dalam cerpen ini ialah: yang pertama, kita hendaklah sentiasa memaafkan kesalahan orang lain, tak kira apa jua kesalahan mereka. Contohnya, Azim memaafkan ayahnya walaupun ayahnya telah beberapa kali memukuli mereka. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Contohnya, Azim dan Azimah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan mereka, iaitu menjadi seorang doktor dan guru. Yang ketiga, keinsafan. Kita hendaklah menjadi seorang yang insaf akan perbuatan kita dahulu. Contohnya, ayah mereka insaf terhadap perbuatannya yang telah dilakukan sehingga menyebabkan trauma kepada Azim dan Azimah. Kesimpulannya, cerpen ini boleh dibaca oleh kesemua lapisan masyarakat. Jadi, marilah kita bersama-sama menghayati cerpen ini bagi menambahkan ilmu pengetahuan kita. Sekian, terima kasih.